Kalau korang tak sabar nak tengok interior Neola ni siap, aku yang pasang ni lagi tak sabar. Berhari-hari pasang tak siap-siap. Mari tengok episod kali ni kita settle interior Neola. Okey, untuk panel yang atas ni, aku ada plan aku. Sebenarnya macam aku nak letak gauge lah. Sebenarnya ada gauge. Nanti kita buat lain. Hanya sekarang ni aku nak pasang je semua. Tapi benda ni atas ni, benda lah. Aku rasa macam tempat letak phone eh. Kita cuba kopak. Jangan pecah, jangan pecah. Jangan. Aku berjaya. Oh, dah bersided je. Dan sekarang ni adalah kusam sikit. Aku macam nak spray hitam lah. Aku spray matte black. Baru best kan. Yang best je kita bagi matte black. Aku pakai sandpaper ni pasal dia ada gam-gam yang lama. Tak tahulah owner sebelum ni tampal apa benda. Tapi macam melekit-lekit kat atas ni. Okay, dah smooth. Sekarang kita spray flat black. Main campak je. Jom. Okay, sekarang kita tinggal center gear console dengan panel kat bawah ni belum pasang. Jom kita pasang gear console dulu baru panel. So, dua panel ni aku memang tak balut lah. Aku nak biar plastik je pasal kat bawah kaki memang duk langgar-langgar kat situ. Tak naklah kena baldu kita. So kita pasang yang ni. Lupa dah masuk dia macam mana. Lupa dah. Dia masuk macam tu. Oh, senang aja. Okey, ada satu skru kat sini. Ada lagi satu skru dekat tepi ni. Tak masuk dah pula. Okey, masuk kat situ. Okey dah. Settle. Satu lagi dekat sini. Degil pula dia tak nak masuk. Hari ni aku nampak target. Dan ya, masuk kali ni. Cantik. Settle. Sebelah sana pula. Senang pula yang sebelah sini. Kenapa aku tak pakai power tool? Pasal aku tinggal kat rumah lagi satu. Kadang-kadang kita kerja senang, kadang-kadang kita kerja susah. Settle. Sekarang tinggal center gear console. Kita nak kena pasang balik yang atas tu, warna hijau tu. Aku tak sabar nak pasang. And then power window punya switch. Jom. Okay, ni semua komponen untuk center gear console. And aku dah tak ingat dah macam mana nak pasang. Sama ada pasang ni dulu pergi ke sana ataupun kita pasang sekarang Ini masuk sini. Lepas tu yang ni duduk atas. Maknanya ni kena skru situ dulu. Baru yang ni on top. Wih, hijau. Oh, sayang pula aku rasa yang ni tak balut Tak apa hal kalau kita rasa tak puas hati nanti kita buka balik. Tapi kat sini ada skru So, aku rasa kita assemble ni dululah. Okey, untuk nak pasang ni dengan harapan arah yang aku letak ni betul lah aku ikut kepala tahu je kat dalam ni ada tunjuk arrow ke sana kan. Okey, and kita kena buka dulu Z-Garage punya gear knob dan kita masukkan. Oh, apa skru yang jatuh? Ni aku tak suka ni. Cuba dulu masukkan. Kau ada dengar lagi tercabut frejalnya. Tercabut balik semua. Aku rasa ada something wrong dengan aku punya bahagian atas ni. Pasal tadi masa aku pasang dia krak. Dia macam tak lekat skru ni. Aku cuba pasang je balik dulu. Aku rasa aku nak letak Loctite. Boleh pula aku lupa wiring dekat center gear console ni. Aku kena pasang sekarang. Nampak ni. Lepas tu, satu lagi yang pelik. Salah satu power window punya switch ni, dia berbalut dengan tape. Daripada dulu aku tengok, kita tak tahu apa misteri kat dalam ni. Entah-entah aku kena replace benda ni. Jom kita buka je. Aku suspect benda ni dah patah. So, dia tape je. Benda ni. Apa benda letak straw weh. Straw penyet letak keliling ni. Dia nak bagi lekat masuk dekat center console tu rasa aku. Sabar je lah. Okay, dia punya palatau boleh tahan straw Okey, aku kena curi ilmu dia ni.
Okey, nampak gaya switch ni tak ada masalah. Hanya dia tambah straw je. Itu je dia punya modify. Jom kita pasang balik kat center gear console tu. Okey, satu lagi aku nak share. Bila kita nak pasang balik, kalau tengok daripada Proton, dia orang potong kapet and then dia orang buat gum. So benda ni dia orang letak dekat kabel and then dia orang lekatkan kat belah dalam gear console ni. So aku nak kena replace semua ni dengan tape yang lagi barulah. Tape ni dah 20 tahun weh. Semua skru untuk center gear console ni aku dah pasang balik. Tapi yang masalah sekarang ni, gear cover ni sebenarnya plastik. Kapat skru tu dah rapuh. So memang dah tak boleh skru langsung. Nak kasih settle aku pakailah epoxy yang aku jumpa dalam store. Tak tahulah elok lagi ke tidak. Okey, untuk owner-owner Satria Neo, korang semua memang tahu kan, bab Campro ni memang syok melenjan. Bawa kereta layan corner. Tapi kan, korang tahu kan, kalau korang melenjan lama kereta ni, enjin Campro tu memang terkenal dengan overheat. So pasal tu hari ni aku nak beletiak kat korang, apa guna coolant ni sebenarnya? Coolant. Hari ni kita layan kereta lain. Siapa cakap Kancizila mati? Aku nak buktikan kat korang, Kancizila masih hidup. Nampak. Jangan main-main Enjin ni pun kalau kau lenjan kau boleh overheat tau kalau tekan habis. Aku dah lama tak check weh, kosong. Ya, ini aku berdosa. Tapi nasib baiknya enjin Kancizila ni dia tak menunjukkan apa-apa sign karat. Kalau korang tengok balik aku punya Satria Neo punya video kan, berkarat teruk weh. Ni tanda air pipe dah mula makan besi kat dalam enjin. Bila enjin korang penuh karat, heat transfer dah mula jadi lembab. Enjin ni tak perlu sampai berasap pun, boleh kong tau. Internal damage enjin tu kan lagi teruk poket korang. Sebab itu kita kena pakai coolant yang betul-betul boleh handle pressure. Okey, korang ikut aku sekejap. Jom kita buat test sikit. Yang belah kiri ni air pipe biasa, yang belah kanan ni Lubrex anti-freeze coolant. Bila suhu cecah 100 darjah Celsius, air pipe dah mula menggelegak. Boiling point lah kan. Bubbles ni lah yang membuatkan airlock dalam sistem korang. Tapi korang tengok Lubrex coolant, suhu dah 100 darjah Celsius. Dia masih tenang weh. Ni yang membuatkan enjin korang cool walaupun tengah stuck kat dalam jam. Tu ramai tanya, Izran, nak pakai coolant ni kena pakai 100% ke ataupun campur? Macam ni, kalau korang pakai 100% concentration, dia pekat sangat. Flow dia berat lah sikit. So kita campur 50-50 dengan air suling, air pipe. Make sure bersih lah. Lubrex anti-freeze ni pula untuk pastikan air tu tak mendidih dan tak berkarat. Perfect balance untuk daily drive ataupun weekend warrior macam Neo lah. Tapi kalau korang kaki track day atau korang baru je lepas flush cooling system tu kan, dan kat sinilah korang boleh buat ratio sendiri. Masa ni lah korang pakai yang 100% concentration ni. Kita panggil ni pati-pati. Dia bagi maximum protection, lawan karat dan haba yang paling ekstrim lah. So gang, janganlah kedekut sangat bab coolant ni Dia nanti kan korang punya repair engine tu lagi mahal daripada sebotol Lubrex anti-freeze. Okey, yang tu sementara kita tunggu kering, aku nak pasang cover steering column. Okey, mari kita. Weh, aku ingatkan nak pasang benda ni senang je. Rupanya dia punya yang rubber aku sumbat. Aku paksa sumbat dengan aku punya suede tu kan. Dia dah jadi lagi ketat. So bila dah jadi lagi ketat, memang susah lah nak masuk dekat keyhole ni. Sekarang ni dia macam masalah besar. Lepas tu dia sangkut pula dekat aku punya panel hijau ni. Memang nak cabut ni balik memang tak lah. Aku memang kena force dia masuk. Paksa juga. Ada je masalah. Dah berjaya. Last kali memang aku tak pakai rubber ni. Memang tak muat. Dia tolak rubber ni keluar. So kita terus ke suede je lah. Tapi macam okey lah. Not bad. And steering column kita semua dah cover. Dapat premier weh. Sampai ke bawah. Mampu kalau pakai boot ni memang tak boleh kotor ni. Kata nak bawa rally, memang jangan harap lah macam ni. Okay, kat bawah ni ada lagi satu panel. Ni dia yang aku dah balut. Mari kita pasang ni pula. Nampak premier weh. Ini tak boleh kotor weh. Yang sepatutnya ada airbag tapi tak ada. Kita punya spek kosong.
Macam degil juga dia nak masuk Jangan rosakkan dashboard baru. Yes. Cantik bersih. Dan last piece untuk dashboard kita, kita punya glove box yang dah wrap juga. Ya. Mari kita pasang. Ni sepatutnya straightforward lah kan. Ada 2 skru. Lepas tu dia ada 2 suspension. Dan masuk. Yeah. Oh, bawah ni macam tak lekat lah. Oh, ada lagi dashboard punya skru. Sekejap. Aku kena buka balik. Kan dah habis. Patutlah banyak skru. Dah, settle. Okay, so kita revisit balik benda ni. Aku letak epoxy terus. Kita tengok dah bagi keras. Alah, tak boleh keras Masalahnya, aku dah paint elok dah benda ni. Macam mana aku kena fikir pula tahu macam mana nak bagi dia lekat terus. Okay, satu je cara yang aku terfikir sekarang. Memang ni permanent lah. Aku akan pakai konsep yang sama aku buat kat sini. Aku akan naikkan tiang. Naikkan so dia boleh masuk ikut lubang ni. Dan aku permanently press dia ke bawah supaya memang plastik welded terus lah. Tu je lah cara dia. Time macam ni lah dia buat masalah kan. Tapi tengok, kau jangan main-main dengan kepala tau. Aku pakai lighter ni terus. Nampak permanent welding plastik. Dah melekat terus. Tapi comot lah. Aku kena bersihkan balik. Jom kita pasang akhirnya. Okay, benda ni dah lekat. Okay, dah lekat. Fine, dah lekat. Sekarang ni kita nak kena lekat dekat 6 lubang yang ni pula. So masalah kita tak settle lagi. Sepatutnya tadi aku well lah sekali dengan benda ni. Pandai, dah lalang dah nak well lah sekali. Tapi dah aku lupa. Okey, siap. Yang ni siap. Mari kita tampal. Patutnya benda ni senang lah. Tak memberi masalah lah kan. Tak memberi masalah. Betul. Yes. Cantik. Tapi macam mana pun satu hari nanti aku akan tukar Android player juga. Okay, mari kita start. Aku nak make sure semua button function. Hal tak boleh. Tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Aircon function. Alah. Button AC ada. Yes, cantik. Hanya sekarang aku tak ada dia punya vent tak ada. Minimum, high semua function. Kaki bawah semua function. Kod entahlah, tapi tak penting lah benda tu. Start kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, semua tune. Power window kita memang masalah, tapi aku nak test button dulu. Itu yang kita nak. Aku nak replace dua-dua tu. Sebelah sana pula naik atas tak boleh, shoot. Tapi sini semua function lah. Ada ni. Hanya ni aku macam nak letak cut off switch kat sini nanti. Tapi nanti itu lain. Yang ni pun. Dan yang ni aku tengah fikir lagi switch apa aku nak letak. Wait, tengok gauge baru aku. Alamak. Tapi kan aku macam nak tukar, bagi lagi cerah. Macam tak cukup cerah kan lampu dia. Korang tahu tak apa cara. Tapi kan aku ada rasa kereta ni dia tersengguk-sengguk sikit. Macam tak smooth lah. Aku rasa memang kita kena hantar kat Doris Racing, bagi dia orang check lagi sekali. Last part untuk kasih complete Neola ni adalah replace window plastic holder tu dan door panel. Wait. Not bad. Aku mungkin satu je aku menyesal. Satu, aku rasa door handle ni tak sepatutnya hijau. Aku rasa mungkin dia gelap, warna grey ke, so dia tak pop sangat macam ni. Yang lain aku okey. Aku macam okey. Aku tak sabar nak siap. Okey, jom kita buat lagi sebelah sana. Last.
Dan akhirnya kita boleh pasang Kamato mat untuk Satria Neo. Yes, dah nampak dah rupa hijau-hijau dia. Handsome. Dan kapet depan Kamato. Ya. Handsome weh, hijau dan hijau. Best. Ini memberi idea kepada aku. Apa tau? Kau tengok apa colour yang tak kena sekarang ni. Kursi kahwin ni memang tak kena. Korang tunggu jap. Memang ada something kau nak buat dengan dia. Sabar jap. Okay. Everything is awesome. Everything is awesome. So akhirnya aku dah settle. Last kali aku letak epoxy je. Korang nampak epoxy? Kira benda ni memang tak boleh buka dah. Kalau aku kopak pun dia akan rosak. Aku agak tak puas hati dengan yang ni. Tapi apakan daya, tak apalah. Tapi aku ada plan lain sebenarnya untuk ni. Itu future. So untuk masa sekarang kita buat je ni. Aku nak target kita pergi event, okay? Asalkan dalam dah cantik. Okay, last piece. Masuk. Cantik weh. Zigarite punya gear knob. Kalau gear knob ni color hijau cun juga And for Neola. Dah settle. Tak settle. Settle ke? Sekejap. Power window dah. Alah, power window ni aku ada masalah yang sebelah sini. Dia punya turun okey. Naik balik tu yang macam aduh. Seat merah ni memang out of place. Kita akan ganti hari lain, tak apa. Sekarang lagi satu, kita nak masukkan segala aircon vent ni. Aircon vent ni dia ada masalah, okey, dia ada masalah. Kalau aku pasang yang aircon vent style merge tu, memang akan terjojol macam ni, memang tak lawa. Kamato mat should be, jangan calah. 1, 2, 3. Yeah baby. Yang ni je, yang tengah-tengah ni memang problem. Dia tak nak masuk betul-betul. Dia macam sangkut kat belah atas. Ataupun kita use force sikit, kita ketuk. Kita jangan ganas sangat, tapi kita pakai rubber mallet. Jangan ganas sangat tau. Jangan ganas sangat. Oh, tak nak masuk ya? Oh, ha? Tak boleh masuk, shit. Cik gaduh dengan aku ni. Dia macam sangkut tau. Pasal belah bawah ni dah lepas. Yang belah atas ni, yang ni sangkut. Sekarang aku tak boleh tarik keluar. Padan muka. Aku suruh ketuk. Dia dah masuk ke dalam. Wah, kepala tok on sangat. Ketuk lah lagi. Aku rasa kat dia punya locking kat bawah ni dah termasuk. Takkan nak buka dashboard balik, siut. Kau nampak tak benda ni? Aku rasa benda ni sangkut. Aku rasa lah. Okay, ni percubaan kedua. Aku nak tahu apa yang sangkut, tak kasi dia masuk properly. Mana mallet tadi? Tak ada apa-apa yang sangkut sebenarnya. Kenapa nak share gaduh dengan aku? Kalau sangat kacau, aku memang akan patahkan dia punya locking system ni. Aku patah, so dia tak ketat sangat. Pasal sekarang ni kita dah ada baldu kan, dah ada suede ni. So dia jadi memang lagi ketat. So apa aku takut nanti bila kita masuk aircon vent tu jadi ketat gila sampai dia tak boleh nak masuk. Jom kita cuba. Okay, kita ambil sekarang ni wiring tak ada lagi. Kita pasang je wiring, tapi kita tak buat wiring lagi. Kita cuba masukkan je dulu. Macam aku cakap, dia ada vertical. Okay, kita set vertical ni is aircon vent tutup. Dia dah jadi lagi ketat. Susah lah nak lekat. Dan memang tak rapat lah. So aku rasa memang kena patahkan bahagian yang atas ni. Patahkan, bismillahirrahmanirrahim. Patah. Yeay. Bila patah dia dah boleh masuk. Tapi still ketat. Unless nanti kalau aku gam memang ok lah sikit. Kalau aku tak nak buat permanent, aku rasa aku akan double sided je kat atas ni untuk sementara waktu. Oh, aku double sided kat bawah ni. Double sided ni, so dia akan lekat macam tu je bagi duduk. Jom kita buat yang tu dulu. Tak pala tahu, tak tahu. Kita cuba
okey lah. Ni lekat sikit je. Oh tak boleh lah. Memang tak lekat lah. Tapi untuk sementara waktu, tak nak sakit mata, bolehlah kita pasang dulu. Yeah baby. Yeah, lawa shoot. Lawa weh. Ini aku terpaksa bangga dengan diri sendiri lah pasal lawa sangat. Okay, yang ni pula. Oh my god, cantik. Oh, tapi yang ni terangkat weh. Dan last one. Last. Aku tak tahu nak cakap apa. Bapak lawa weh, aku punya interior. Ini aku terpaksa memuji diri sendiri pasal terlalu lawa. Aku rasa aku puas hati. Ui, berhari weh, berepisod weh nak sampai ke sini. Kan, korang pun follow kan, berepisod nak sampai ke ni. Tapi ini pun tak habis lagi. Pasal korang tengok ni, korang ajar betul lah. Seat ni merosakkan interior. Sabar sekejap. Sabar. Semua dah cantik, kamatu, mat pun cun, color dah kena. Ini tak kena. Sabar je.